bermula sahabat bertiga mencari perkara yang luar biasa untuk dikaji dan dokumentasi. Sahabat sejati mengenal pasti tiada realiti dan juga fantasi, merekam semua bukti misteri. Koman 3, jiwa berani, toko Vira bersatu hati, kerjasama diberi dedikasi, mencurahkan bakti untuk Ibu Pertiwi. Kisah bermula sahabat bertiga mencari perkara yang luar biasa untuk dikaji dan dokumentasi. Koman 3. Profesor, pihak kami tidak ada masalah untuk menangkap makhluk itu semula. Tetapi perkara ini tidak boleh berlanjutan selamanya. Akhirnya nanti kami terpaksa juga menghapuskannya. Selagi kita belum dapat memulihkannya, selagi itulah nyawa orang ramai dalam keadaan terancam. Ya, itu memang betul, Inspektor. Pihak kami sudah hampir sampai ke peringkat mengenal pasti. Tapi bila makhluk itu dah terlepas, sukar bagi pihak kami membuat penawar untuknya. Pihak kami tak ada pilihan lain lagi, Profesor. Masa terlalu suntuk. Sekiranya dia mengganas lagi, kami terpaksa membunuhnya juga. Faizal, aku hairanlah. Macam manalah itu Dr. Gopal bikin dia punya makmal dekat bangunan ni? Mohon, orang kalau nak buat benda haram, dia tak akan buat kat tempat terbuka. Faizal, sini. Betul ke, Kevin? Betul lah. Informer kita cakap kita kena naik lift B. Itulah lift B. Yalah Faizal. Kalau macam tu, mohon, Kelvin, bawa keluar kelengkapan kita. Set. Hiya! Mohon. Dahlah tu, bawa-bawa lah dewasa sikit, mohon. Mengalahkan budak tadika, berangan tak tentu pasal. Apa lagi? Cepatlah. Kulit muka aku sudah tebal lah. Kenapa laju sangat lift ni? Aku rasa macam nak muntah lah. Kelvin, kau jangan kasih keluar isi perut kau kat sini Wah. Apalah nasib Dr. Gopal tu kan? Sampai macam ni jadinya. Ini taklah macam makmal pun, Faizal. Macam stor buat keropok leko adalah. Yalah Faizal. Apa sebenarnya yang terjadi kat sini sampai semua tunggang langgak dibuatnya? Aku rasalah mungkin Dr. Gopal naik marah dan mengamuk setelah usahanya selama ni ditolak bulat-bulat oleh saintis-saintis yang lain. Faizal, aku rasa komputer ni boleh guna lagi ni. Bagus tu. Biar aku cuba pasang. Mana tahu kita boleh cari maklumat penting pasal Dr. Gopal. Kau buatlah apa yang patut, Kevin. Ada jeruk asam lah. Ini mesti Dr. Gopal punya favourite junk food ni. Ayoyo. Ini bukan jeruk asam. Ini jeruk biji mata. Apa maklumat yang ada, Kevin? Mengikut failis ni, Dr. Gopal memang banyak membuat kajian tentang biogenetik. Semua maklumat ni penting. Setiap sindrom yang dicipta mempunyai formula untuk kembali ke asalnya. Bijak juga Dr. Gopal ni. Bukan calang-calang orang dia ni. Apa kerja Dr. Gopal ni? Semua benda pelik-pelik dia simpan. Apa dia mau bikin? Selain dari genetik, yang ini pula penemuan kaedah metamorfosis dicipta untuk menukar satu bentuk ke bentuk yang lain. Buah manggis boleh bertukar menjadi buah durian. Kemudian bertukar semula ke bentuk asalnya. Wait. Jomlah kita belah dari sini. Semacam je tempat ni. Menyeramkan aku dia buatnya. Ayo, Amma. Wah, banyak canggih lah ni dinding. Terbuka sendiri. Kelvin, kau nampak tak apa yang terbang kat atas bangunan tu? Nampak? Apa lagi? Jom kita pergi selidik. Apa kamu nak malam-malam buta ni? Semua pejabat dalam bangunan ni dah tutup.
Kami ni dari syarikat pembasmi haiwan perosak, pakcik. Kami datang nak tangkap kelawar besar. Kamu budak-budak jangan nak merepek. Tak ada pun kita panggil syarikat pembasmi haiwan. Jangan-jangan kamu ni... Hey, apa tunggu lagi? Kita sudah lambat ni. Cakap banyak sama orang tua tu pun tak guna. Takkan dia bagi naik punya. Woi, kamu semua tunggu! Perhatian semua. Ada budak-budak menceroboh bangunan kita. Tangkap diorang semua. Dan jaga, lagi seorang tu ada senjata. Okey, over. Kau dengar itu, Mat? Apa lagi? Jom kita cari mereka. Ha, jaga kau. Kau jangan main-main, Mohan. Bahaya ni. Yelah. Mana kau? Keluar cepat. Dia ni. Kelawar tu besar, bukan kecil. Masih lagi nak main cowboy pula dia. Yalah. Budak-budak, jangan bergerak. Kami ada shotgun. Kalau lu tak mau mati, letak itu senjata, dek. Apa dengar, Kak? Okey, Uncle. Okey. Alamak, macam mana ni, Fazal? Tak apa. Biar kita terus terang je. Uncle, sini atas ada kelawar besar juga. Banyak bahaya, Uncle. Saya tahu itu kelawar cerita keluang men, Kak. Itu cerita budak-budak mana ada betul-betul. Uncle, itu belakang. Siapa pula ni? Pakcik, kami terpaksa ke bumbung bangunan ini untuk menangkap penyeraya. Kamu ni siapa? Saya Inspektor Rahman dari Bukit Aman. Mohan, aku rasa tak syak lagi Kelawar besar ni adalah Dr. Gopal yang kita cari selama ni. Kalau macam tu, lebih baik aku tembak pelali ni kat dia. Ayo, Mak. Jangan mengelak. Apa lagi, Mohan? Tembak lagi. Ayo, sudah jamlah. Ayo, Mak. Faizal, tolong aku. Mampus kau, setan. Boleh jadi ni, Mohan. Kelvin. Mana pula Kelvin ni? Alamak, macam mana budak-budak bertiga ni boleh ada kat sini? Woi, korang bertiga, pergi dari sini cepat. Mohan, weh, bangunlah. Mana lagi pelali tu? Ada kat Calvin. Mana dia? Oi, aku kat sini lah. Kau buat apa tu? Mari tolong aku lah. Orang guard ni terselamat masa dia kena baling tadi. Oi, tolong aku, oi. Lekas, angkat dia. Aku rasa Detektif Rahman takkan terlarat melawan kelawar tu seorang-seorang. Faizal, kau ambil pelali dalam kotak belakang aku ni. Cuba cucuk kat dia. Aku rasa benda yang kita jumpa ni adalah penawar Dr. Gopal. Kau nak isap darah aku ya?